perlumbaan basikal kampung. Tapi aku ada basikal adik je. Roda 3 pula tu. Faris, kalau nak masuk, masuklah. Bukan basikal yang penting, tapi hati kita. Tapi Mak, nanti mesti orang gelakkan Faris, Mak. Gelak tu biasalah. Kadang-kadang orang gelak sebab dia tak nampak apa yang kita buat. Yang jadi luar biasa tu bila kita berani cuba, walaupun tak sempurna. Dulu, datuk kamu kayu basikal lama pergi sekolah. Tapi semangat dia kalah orang naik motosikal. Faris pun nak semangat macam Datuk. Kalau Faris masuk, Faris mesti hias lawa-lawa. Ha, bagus tu. Tapi jangan lupa, yang penting semangat, bukan cat. Basikal ni tak hebat, tapi kamu boleh buat ia jadi hebat. Baik, Ayah. Basikal ni ke yang kau bawa? Basikal kau ni lawak betul lah. Ni nak lumba ke? Nak pergi pasar malam? 3 roda pun nak masuk lumba ke? Jangan main-main. Dia bawa loceng lah. Semua bersedia? Sedia! 1, 2, 3, kayu! 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 Aduh, tolong. Lutut aku sakit. Tayar tersepit. Azab, kau okey ke? Nak aku tolong? Kenapa kau berhenti? Kau boleh menang. Kawan lebih penting dari menang. Tak guna menang kalau kawan kita tinggal. Jom kita teruskan. Baik. Tempat pertama dimenangi oleh Ali. Tapi kita ada satu anugerah lagi. Anugerah khas. Anugerah semangat kesukanan. Diberikan kepada Faris. Ayah bangga dengan kamu, Faris. Terima kasih, Ayah. Sama. Terima kasih, Faris. Kau tolong aku. Walaupun aku kutuk kau. Tak apa, kawan tetap kawan. Kita sama-sama main, sama-sama menang. Walau atas 2 atau 3 roda. Nanti lepas ni, aku nak tukar basikal aku ke 3 roda jugalah. Kadang-kadang, kemenangan sebenar bukan di garisan penamat, tapi dalam hati yang tak tinggal kawan. Basikal tak bawa kita jauh, tapi hati yang kuat bawa kita sampai.